Nak otak cerdas, cipta pantun. Pantun bukan sekadar permainan kata tapi boleh jadi cara kita asah minda dan naikkan jati diri anak bangsa. Bila kita cuba cipta pantun sendiri, kita sebenarnya mengorek semula penguasaan perkataan kita. Cari perkataan yang sesuai untuk pembayang dan maksud. Untuk murid sekolah rendah atau yang baru nak mula, boleh cuba pantun dua kerat macam watak Jarjit dalam Upin Ipin. Dah biasa, naikkan tahap kepada pantun 4 kerat. Bila dah mahir, cuba pula mainkan rima bukan sama di hujung baris je, tapi pada awal dan tengah baris. Menariknya, pantun bukan sekadar bagus untuk anak muda mengembangkan penguasaan bahasa kita, tapi warga emas pun boleh memanfaatkannya untuk terus merangsang dan menyegarkan fungsi otak. Inilah antara kearifan watan yang patut kita hidupkan semula. Sebab bila kita kenal bahasa, kita kenal warisan. Bila kita hargai warisan, kita bina jati diri sebagai anak bangsa. Jom, pantun asah minda, suburkan bahasa dan hidupkan kembali warisan kita. Silakan beli pantun saya ni. Siapalah santun duduk di beranda, anak Pak Ali Melati namanya. Ciptalah pantun mengasah minda, angkat kembali jati diri bangsa. Dapatkan e-book Sut Perisai Keselamatan Muslim secara percuma dengan pembelian mana-mana produk Fabricol Apparel dari 8 Ogos hingga 16 September 2026 sempena jualan Merdeka.